pun dah sampai. Okay guys, good morning. Pagi ni kita keluar lewat sikit sebab ada hujan-hujan. So hari ni adalah hari ke-14. Kita duduk di Punata Homestay. Bukan homestay, Punata Resort. Punata Resort. Jadi kita duduk di sini malam ni, malam semalam, berharga 600 dengan 500, ada dua jenis lah. So ni keadaan environment pagi di Kadum. Jadi kita sekarang ni kita nak pergi ambil gambar di route yang famous, jalan yang famous tu, sebelum hujan mai. Okay, so semoga jalan kita hari ni clear dan kita akan terus ke Songkhla. Kita akan stay di Songkhla malam ni. Alright. Okay guys, jom. Let's go. Hari ni hari ke-14. Okey, depa mai tengok kedai Honda. So depa berminat dengan Honda Wave Siam. Oh ni yang baru. Dia ada begini, ada tak killer dengan tak killer. Ini kunci. Kada sama. Semua beza 3,000 baht. Mahal kamu. Tidak, mahal dapat ni yang murah 3,000 baht. Ada kunci. Apa halus ya? Còn nó dắt thầy video. Apa halus ya no? Dia memang memang kesian pun. Tapi tak boleh air lah. Masa kita ada air. Ujung 5 tu. So Honda Wave. Tu kat kawasan depan lah. Ada peminat dengan Honda Wave. So kat sini ada juga ADV 350. ADV 350. Ini Vario ni. Okay. So dekat dalam tu tengok. Dalam ada CBR. Oh, lepas tu dia ada simulation yang ni, yang sama dengan yang kita tengok itu hari dekat Honda bawa mai kan untuk belajar motor punya. So lepas kata software dia daripada Thailand, motor ya, daripada Thailand lah. Yang ni lah. Right, okay. Lepas tu sini servis dia lah. Alright.
Ni tempat OOTD. Kena bayar masuk lah. Nama petang ni. Nanti itu kena bayar tu. Kena bayar. Kena bayar. 30 baht. 30 baht. Untuk ambil gambar OTD kat sini. Boleh tengok view lah dekat sana ni. Right. Okay, kita sampai dah di kedai makan restoran Nong Sao Kitchen. So kita makan apa yang ada. Kita bermakan makanan di sini. Yeay. Main bawa lori company kan. Saya makan dah di restoran ni. Nong Sao Kitchen restoran. Harga dia harga restoran untuk customer European lah. So not sesuai untuk Malaysian lah. Okay, tapi boleh lah kita makan. Tak ada masalah, boleh lah lepak-lepak kan. And then kita nak ke jalan yang famous ni, pergi Kanom ni, jalan yang viral. So kita akan ambil masa dalam setengah jam di sana. Terbang drone, ambil gambar apa yang patut. And then lepas tu kita akan ke 7-Eleven yang famous dekat Patalong tu, yang berbelakangkan Bukit Fuji katanya. Lepas tu baru kita akan tidur di Hanyai. Kita akan bermalam di Hanyai dan esok pagi kita akan masuk Malaysia.
Okay, kita dah sampai dah. Yang jalan yang agak famous ni. So ada fotografer kat situ mengambil gambar kita lah. Kita ambil gambar macam abang Irwan. Okay guys, DK nak patah balik. DK nak pergi balik ke sana. Banyak pula kereta mana ni. Banyak kereta. Jalan ni hari apa? Hari ni hari Isnin. Macam mana boleh nak beritahu hari Isnin? Siapa dah cuti public holiday ke? Okey, jom kita patah balik ke jalan yang tadi kita main tu. Kita buat syarat, kita dah sampai sini lah. Nak kata nak ambil gambar sangat tu tak nak lah. Mungkin kita kena main hari yang tak nak ramai orang baru kita boleh main ambil gambar. Setakat hari ni ramai orang, kita buat video je lah. Tadi minta kau tolong ambil gambar Azad. Tu je lah. Jalan berbukit-bukit. Jalan ni kalau terbangan tu cantik lah. Tapi ramai dah orang mereka ada ambil gambar sini. So dah jadi biasa dah. Dah jadi benda yang biasa bagi mereka ambil gambar di sini. Right. Okay, kita dah sampai di sini. Yeay. Dah sampai. Apa main sini, apa nampak Abang Payung ni. Abang kata DK ambil keluar DK punya ni. Okey. Okey, kalau apa nampak abang ni. Abang ni apa boleh bayar dia seikhlas hatilah. Terpulang nak bayar berapa ke. So dia akan ambil view yang dengan dekat bukit tu lah. Alright. Okay, so terpulanglah kepada hampa kalau hampa nak ambil gambar boleh. Alright. Baik. Kita bagi cameraman ni. Apa nama dia tak? Apa nama dia kawan? Apa nama dia? Your name. Name. Cheat. Cheat. Dia tolong ni kan. Alright, jom. Satu lagi. Settle dah sesi mengambil gambar. So sekarang ni kita nak transfer ke handset kita lah. Abang, apa nama dia? Abang Kit tadi nama dia. Ni. So dia tengah bagi kita tengok gambar yang telah dia ambil. Dia tak bagi pilih. Dia bagi semua. Tadi hang interview tu hang kata dia buka bila? Monday to Friday, Saturday off. Dah. Isnin sampai Jumaat dia bagi adik dia. Okey. Sabtu Ahad dia duduk sini. Okey. Macam mana punya translation ni? Lain daripada totally lain. So dia akan ada dekat sini Sabtu Ahad. Dan adik dia akan ada di sini daripada Isnin sampai Jumaat. So kalau pemain apa yang jumpa dia kata nak ambil gambar abang boleh tak? Cakap bahasa Inggeris dengan dia boleh dia faham. Bahasa Melayu pun faham sikit-sikit lah. Dia suruh bawa motor berdiri apa semua dia boleh lah sikit-sikit. Lepas tu apa Mai apa beritahu dia kata nak ambil gambar tak kira apa ambil lah bagi dia ambil, bagi dia buat lah pose apa yang apa nak buat. Sebab seloknya bagi dia ambil lah selamat sikit. Kalau kita ambil sendiri nanti jadi kita halang orang, kita ambil tak angle tak cantik, nanti dia tunjuk result dia nanti dalam video ni, gambar-gambar dia. Awak ni later I show in the video, don't worry, this one you cannot see, not clear.
Kita berhenti dekat Loma Cafe ni. Kita sambil kita minum kopi, kita tengok view. Ni dah view dah. Kita masuk rumah kampung orang pula. Betul-betul adventure. Masuk sampai rumah orang tu. Aduh. Okay, lepas bagi jalan, betul boleh jalan. Jalan. Peluk. Dia lagi peluk untuk kami. Peluk. Ayo pe bola. Alah kecil. Ini untuk kecil boleh ya, untuk besar. Oh ya, kebaikan. Ini macam keren. Ini kira first time untuk kita tengok macam mana GV punya heavy duty rack boleh crack lah. Buat crack. Mana kata memang lasak sungguh lah. Lasak lah. Ataupun box ni overload. Tapi tak lah, memang lasak sungguh lah. So Dengan kon, apa yang tak patah? absorber patah. Aku guna tunggu bukan. Rack patah. Kita tengah tunggu di sini untuk kita nak lalu jabatan ni, dan juga kita sekarang ni dah petang dah, so kita rehat sat lah, bagi kau repair sat mendatang tu. Okay, right. Settle. Tuk dah buat satu ikatan di mana ikat dekat kursi ni, lepas tu buat sangkut dekat sini, lepas tu sangkut dekat bawah. Settle.
So maksudnya box ni boleh dah dibuka dan ditutup pada masa yang dia nak. Okay, kita akan masuk sini dan ikat. Cantik. Alright. Kita berada di atas jambatan Calong Bracket 80 Pansa Bridge, di mana kebanyakan mereka semai untuk ambil gambar, kata ni adalah jambatan Patalong lah. Melintasi 5.5 km adalah jambatan yang terpanjang di Thailand. 5.5 km panjang dia. Melintasi Tasik di atas ni. Alright, okay. Kereta semua laju-laju. Alright, jom kita sambung perjalanan kita. Kita dah sampai. Kita dah sampai di Hat Yai, di DD Guest House. Ni kot, DD Guest House. Right, kita dah sampai dan kita tengah tunggu confirmation. So jam menunjukkan pukul 8.44 malam. Kita sampai dah di Hat Yai. Right, kita sampai dah. Tu kawan Con, brother Ken, Clark Kent, yang Superman tu, dia lah. Okay, so kita tengok dulu mana kita nak duduk. Nanti kita sambung video ni ya. Day 14. Esok baru kita balik. Okay guys, sampai hari ni day 14 dah sampai Hat Yai. Kita makan dulu. So kita sampai pun agak lewat lah, sebab tadi kita pergi lepak, relax kan. So kita jumpa esok kita akan balik ke pangkal jalan. Okay, bye bye. Good night. Rambut pun macam apa dah. Balik nak pergi trim rambut. Janggut pun dah jadi apa dah. Sabut dah. Okay, bye bye.